Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi saya, Sufia Humaira. Dan kini kita berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-43. Jom! Seperti yang dapat dilihat, terdapat banyak gerai yang menawarkan buku-buku menarik dengan harga yang berpatutan. Pengunjung juga kelihatan sangat gerja untuk mendapatkan buku-buku di sini. Bukan setakat buku, persembahan pun ada tau. Kembali lagi bersama saya, Farzana, wartawan kegemaran anda. Jadi, tak seronoklah kalau kita pergi ke pesta buku ni kalau kita tak temu puan, betul tak? Jadi, sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar yang hadir ke pesta buku ni. Okey, baiklah. Apakah nama saudari? Nama saya Ashika Nazra. Saya dari Johor. Jadi, saya nak tanya Ashika, apa perasaan Ashika datang ke pesta buku ni? Untuk pertama sekali, ini adalah pertama kali saya datang ke pesta buku dan saya sangat seronok lah sebab saya datang bersama kawan-kawan, guru-guru. Lepas tu kat sini sangat meriah dan apa yang saya dapat kat sini, pesta buku ni mengajar kami untuk menjadi macam extrovert lah. Macam boleh berbual dengan orang, boleh keluarkan keyakinan lah. Sangat best. Okay, terima kasih Ashika. Jadi, korang pun jomlah datang ke pesta buku tahun depan. Ni pula sesi meet and greet. Terbaru tu nanti penulis kita nak bagi macam Saing ke? Satu saing RM5 boleh? Boleh tak? Nanti tak boleh? Sedih cakap apa-apa. Kan ni yang Terima kasih. Bye. Sekarang ni saya bersama dengan salah seorang promoter yang ada di PBKL kali ni. Jadi saya nak tanya dekat akak, apa pendapat akak sepanjang akak berada dekat PBKL ni? Pendapat saya sebagai seorang promoter lah. Ini first time saya jadi promoter sebenarnya. Jadi pengalaman saya memang sangat best sebab saya tengok family bonding dekat sini. And kita orang punya booth sini pun dia specialize untuk family and kanak-kanak. Jadi saya dapat sukalah tengok kekeluargaan, rasa kasih sayang dengan family tu. Jadi soalan yang kedua, kenapa akak rasa membaca ni perlu ada dalam kalangan generasi muda, terutama dalam kalangan kanak-kanak? Kenapa saya rasa amalan baca ni perlu ada dalam generasi sekarang, and especially untuk kanak-kanak lah, sebab kita ni semakin maju. Jadi kita perlukan generasi yang semakin pandai dan semakin bijak. Jadi kalau kita macam mengharapkan ataupun teknologi semata-mata, tak bolehlah, kita kena ada generasi ataupun manusia yang bijak untuk kita punya pembangunan pendidikan masa depan. Terima kasih. Jadi kata-kata terakhir untuk akak sepanjang akak berada di PBKL ni. Kata-kata terakhir, yang mana boleh dapatkan kami punya produk hari ni, boleh datang sekarang. Kami ada macam-macam dan jangan lupa kita kena membaca. Amalkan membaca. Terima kasih. Boleh tak akak bagi beberapa mesej kepada pembaca? Semoga dapat pengajaran lah daripada apa yang kita tulis. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sudah liputan kami pada hari ini di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Lawatan ini sangatlah beri makna kepada kami. Saya Nizarif Aiman dan kru TV PSS SBPI Gopeng mengucapkan terima kasih kerana menonton liputan kami pada hari ini. Bye-bye.